sampai ke dalam rumah saya ada ruang kosong, nak tambah satu tandas baru kat ruang tu, boleh ke tak nak buat dekat tengah-tengah dunia tu, tengah-tengah, katakan you punya rumah depan belakang tengah-tengah tu tadi dekat dengan ada living. So dekat living tu katakan ada naik je tangga pang, ada living, ada dia punya tempat tengok TV kan, family punya tempat. Dan dia nak convert that area into the satu bilik, nak letak satu toilet. So since benda tu bukan menghadap kepada jalan depan ataupun back lane, apa yang you kena buat adalah you kena buat mechanical punya exhaust fan untuk membolehkan ada ventilation. Itu perkara yang penting. Kalau you buat submission kepada authority, benda tu dia akan tengok. Kalau reality pun you kena ada buat. Tak boleh skip on that. Otherwise bilik air tu akan terperap. Bila terperap, dia akan mendatangkan moist dekat dalam bilik. So dekat dalam bilik tu nanti dalam keadaan yang tak selesa. Ada fungus anything lah nanti. So benda ni ada kira-kira dia, ada cara dia macam mana. So insyaAllah kalau you nak buat renovation macam ni, you perlukan consultant. Nama consultant ni adalah pelukis pelan ataupun dipanggil registered draftsman. So registered draftsman ni dia akan drawkan advice you macam mana nak buat ventilation. Yang ni definitely kena pakai mechanical ventilation. Pakailah dia punya exhaust fan tu, dia akan sedut. Kena tariklah pipe daripada bilik air tadi tu sampai keluar. Itu cara dia. Belajar satu, bye.